Okay guys, so ini masih hari ke-8, belum hari ke-9. So hari ini hari ke-8, episod 8 masih baru. So kita akan tidur dan esok akan menjadi episod 9. Sebelum tu saya nak tidur dulu. So jumpa korang di hari seterusnya. Jomlah kita tidur guys. Dan ya, jom saja kita tidur. Bye, let's go kita tidur. Saya kat mana ni? Wah, saya dekat hutan lah guys. Alamak. Guys, saya kat mana ni guys? Tak apalah. So saya tak tahu saya kat mana. Kat sini ada farm plot dan nampak macam hutan. So dekat sini dia go to seed shop and buy your first carrot seed. Okay, jomlah kita pergi bayar kita pergi beli carrot seed terlebih dahulu. Dia suruh guys, tolong saya dekat mana ni? Tolong saya tak tahu saya kat mana. Okay, so dekat sini. Okay, so ya, sini Okay, nice. Kita akan houdi carrot seed. Okay, saya beli. Saya berapa duit? Oh, dah habis dah. Okay, saya dapat carrot seed guys. Game ni macam grow garden lah. Saya tak nak ulang kesilapan yang sama. Sebab ya, saya main grow garden dulu pun, yelah, faham-faham je lah dah game tu dah mati dah sekarang. Tapi kenapa saya boleh masuk kat sini? Saya tidur kot guys. Jangan cakap ini mimpi. Mungkin je boleh jadi. Tapi tak apalah, jomlah kita tanam dulu. Tanam. Hit to your garden and plant seed. Okay, kita dah tanam. Wait for your carrot to ripen. Okay, kita ada shovel juga. Okay, nice. Okay, kita boleh harvest macam grow garden. Kita kena tunggu dia ripe. Macam mana nak tunggu dia ripe? Kita harvest. Wait, itu okay, carrot is ripe, harvest it. Okay, so ini carrot kita macam grow garden lah guys. Saya tak nak lah ulang kesalahan sana. Okay, kita tekan sell je lah terus. Okay, so saya nak, I want to sell my inventory, everything. Okay, so saya dapat RM120. Okay, so jom kita beli lagi. Apple seed. Dia macam grow garden lah guys. Tak nak. Kita tak boleh. Saya rasa saya tengah bermimpi guys. Okay, saya dah beli corn seed dengan carrot seed. Jom kita pergi ke garden balik. Okay, kita tanam corn seed dan kita akan tanam carrot seed. Jom kita tengok kita dapat apa guys. Alamak, saya dekat mana ni? Tolong. Saya mimpi game pelik-pelik. Betul ke saya mimpi ni? Ish, kalau lah ada orang boleh tampar muka saya sekarang ni. Lah, tampar je lah sendiri. Kejap saya nak tampar muka saya. Saya nak bangun daripada tidur. Aduh, sakit. Ini bukan mimpi lah guys. Tolong, macam mana ni? Saya tak boleh buat apa-apa. Okay, so carrot saya dah boleh panen. Apa ni? Oh, ni lantak lah. Kita ada ni plant stats. Okay, tak apa, saya tak nak tahu. Okay, so kita ada corn dengan carrot. Kita akan sell dulu lah ni. Duit kita sikit sekarang ni. Okay, nice. Kita dah sell. Okay, so kita kena walk to the gear shop. Okay, ni gear shop. Ada sprinkler. Aduh, sama macam grow garden lah guys. Tapi saya tak tahulah. Tak cukup. Quest board. Ada quest board. Okay, kita check dulu guys. Okay. Takkanlah grow garden rework. Dah update dah map dia. Okay, have fun. Okay, so saya tak tahu nak kena buat apa sekarang ni. So jomlah kita repeat benda sama. Okay guys, so saya dah dapat dalam 3 carrot dan 1 corn. Jomlah kita sell. Kita tengok dapat berapa ringgit. So bismillah, I want to sell everything. Yes, tengok dapat berapa. Please, 282. Boleh lah tu. Okay, sekarang kita akan pergi ke bill. Kita akan beli. Aduh, banyak yang tak stok. Yang stok sekarang corn dan carrot je.
Kita beli 2 coin dan kita akan balik ke garden kita, dan kita akan tanam coin kita. 1, 2. Okey, lepas tu kita harvest yang ni. Yang ni macam dah siap. Okey, ni coin yang dah ripe. Kenapalah saya masuk kat dunia macam ni Aduh. Tapi best lah, sebab dia tak adalah bosan sangat. Dia macam hutan. Macam wow, sangatlah nature. Ada nature sikit sebelum daripada grow garden kan. Tak apalah. Okay, so kita unwrite. Oh, kita boleh kutip walaupun tak tu. Shovel ni mesti untuk buang barang kan. Sama gila macam grow garden. Tapi ini boleh kena copyright ke? Boleh kena copyright ke ni? Okay, sudah sell. Kita dapat RM137. Kita nak beli carrot seed je lah guys. Okay, jomlah kita kembali dan kita tanam carrot seed kita. Tapi baguslah daripada yang grow garden sebelum ni. Tak ada animation tau, tanam-tanam ni. So kita ada animation baru macam tu. Wow, saya suka. Tapi saya takut game ni jadi macam grow garden juga guys. Tak apa, kita akan kita akan ambil 3. Tengok kecil, sedana besar terus. Nice. Walaupun kg dia tak ada besar sangat kan. Macam okey lah, boleh lah. Kita sell. Okay, so kita akan sell semua yang kita ada. Okay. 140. Murahnya. Apa tu? Corn dah ripe. Kita kena beli apa kau macam tu? Sebab beli carrot je lah guys. Carrot lagi mahal kot aku rasa. Tanam dulu, baru kita harvest semua ni. Okay, lepas tu kita pergi ke sell. Okay, sorry guys, tadi ada gangguan sedikit. So saya dah jual carrot saya dapat 615. So ya, kita tengok apa yang kita boleh beli. Dia tak restock. Dia tak boleh restock sebab yalah, saya dah beli semua benda. Tak tahu nak beli apa lagi. Ni kita dah rhyme. Semoga mahal guys. Apa tu, jagung-jagung ni semoga mahal. Kalau tak, membazir lah saya beli. Benda kalau saya beli kotak mahal. Okay, I want to sell everything. Tolong mahal. 200 untuk 3 buah. Tak berbaloi. Okay, ni lush. Dah lush. Lush apa maksud dia? Okay, game ni ada boleh kena mutation ke? Macam grow garden. Kalau boleh kena mutation macam tak tahulah. Lah 129 je. Ui, tapi asal carrot lagi mahal daripada apalah, lantak lah. Okay, kita skip. Ui, dapat 274. Okay lah tu. Tak ada mahal sangat kan. Okay, so tengok dulu. Tak ada apa-apa pun. Tak payah harvest lagi lah. Saya tak nak harvest, nak tunggu tu. Okay, jap kita tengok ni your stats. Okay, plants. Oh, banyak lagi lah. Okay, the seed shop. Okay, dah restock ni. Tengok ada apa. Alah, tak ada apa-apa lah guys. Ada corn dengan carrot je. Beli carrot. 67. Astaghfirullah. Kita ada RM670 sekarang ni. Okay, kita tanam corn kita jauh sikit. Okay, lepas tu kita tanam 11 carrot seed dekat sini. Aku suka lah animation dia. Sumpah nice. Nice gila animation dia. Okay, tanam lagi. Tanam. A crop reach large peak value 3 kali. Ni mesti mahal ni. Dia kata entah mesti mahal. Okay, bismillah. Moment of truth. Mahal ke tak? Look. Okay, I want to sell everything. Okay. Apa benda murah sangat? Tak faham lah. Besar. Dapat carrot besar. Kenapa tak mahal? Aku tak faham lah. Okay, jap aku nak explore lah guys. Aku suka lah game-game macam ni. Dah lah, saya tengah rindu dengan grow garden sekarang ni. Patut keluar nama game ni. Game Garden Horizon. Allahu Akbar. Astaghfirullah, jatuh.
Ini terapung lah guys. Nice. Kita terapung atas air. Boleh naik balik kan? Alhamdulillah boleh. So kita akan naik dulu. Yes, kita naik. Okay, nice. Allah. Okay, kita ke sini. Okay, saya nak pergi ke garden saya balik. Okay, right. Then kita harvest semua carrot kita. Let's go. Okay, jom kita ke sell dan kita tengok harga carrot kita semua berapa. Semoga mahal. Bismillah. Okay, 1458. Allah Akbar, bapak banyak. Wih, asal carrot lagi mahal daripada corn. Kita tengok atas ni ada apa. Wow. Wih, ni benda baru guys. Sumpah susah lah guys. Wih, game ni sumpah. Game ni bagus gila. Kalau korang nak chill ke apa, korang nak main game chill, korang main lah game ni guys. Sumpah aku cakap. Okay, so ini dah keberapa kali kita main. Okay, so kita tengok dulu apa benda yang dah ni. Okay, kita tengok Lush maksudnya paling tinggi kan. Kalau Lush paling tinggi, so kalau saya kutip ni, semua ni takkan mahal. Kita harga semua. Okay, kita sell. Okay, I want to sell everything. Takkan mahal. Dapat 100. Tengok 300 je. Sorry ada gangguan lagi. Tak apalah, jomlah kita ni. Okay, jom kita tengok gear. 5,000. Mahalnya. Favorite tool. Aduh, kenapa mahal sangat ni? Tak apalah. Aku sukalah jalan-jalan perjalanan dia ni. Tengok, ada rumah lagi. Ni kalau boleh masuk ni gila lah. Oh, tak boleh. Tapi sumpah nice. Cara dia buat game tu sumpah nice. Okay. Okay, lepas tu kita akan naik ke atas. Okay, boleh. Ni garden kita. Garden kita pun okay lah. Nice lah juga. Okay, right. Okay, so itu kita akan jual ini semua untuk kali terakhir lah. Okay, so kita akan ke sell dan kita akan jual ni. Kita pun nak dapat duit. Okay guys, so ya, itu saja. So kita akan tunggu diorang jadi rank Ripnet. A crop has reached Lush. Lush apa maksud dia ni? Mana Lush aku? Tak ada, dia tak tulis mutation lah. Okay, kita akan sell. Pergi shop. Okay, so seed shop dengan gear shop dari stock. I want to sell everything. Okay, count out. 252 je dapat. Okay, jom kita tengok seed apa. Strawberry seed, tomato seed. Okay, nak beli apa? Saya akan kumpul duit untuk beli tomato seed. Cepat kita tanam carrot. Tomato seed guys, tomato seed. Cepat carrot. Tapi kita sell dulu. Cepat guys, ada tomato seed. I want to sell everything. Okay, T203 boleh lah tu, InsyaAllah kita akan kaya. Okay, then kita tunggu diorang semua jadi Lush boleh ke? Aku tak sempat. Apa je lah. Okay, jom kita tengok. Bismillah, semoga terus dapat 4,000. Benar makcik sebut pula. Saya nak jual everything. 717. Aduh, sikit lagi. No. Boleh beli lagi ke? Aduh, carrot tinggal 3 je. Mati lah guys. Tak sempat aku rasa nak beli ni. Kalau tak sempat beli strawberry je lah. Ni, aduh, tak baloi lah beli jagung ni. Kita dah tunggu sampai Lush dah. Sell everything. Okay, 160 je, memang kurang ajar. Kita ada silver. Wow. Okay, kita collect semua. Semoga cukup. Bismillahirrahmanirrahim. I want to sell everything. Okay.
Yeah, kita dapat 4,000. Let's go. Kita akan beli yang namanya tomato seed. Wih, ada wheat seed juga. Walau weh, tapi kita akan beli tomato seed ni. Rare guys, rare. Okay, ni dia tomato seed. Kita akan tanam sebelah sini sebab dia rare. Okay, kita tengok tumbuhan dia macam mana. Macam tu, macam grow garden punya lah. Cepat sikit tumbuh. Cepat tumbuh. Ish. Kita naik. Oi. Okay, oi. Ish. Sakit guys. Sakit. Tak apalah. Biarlah tomato tu. Okay, kita akan raib semua ni. Kita akan dapat. Okay, lepas tu kita akan jual. Ada mutation lah guys. Tapi aku tak tahulah. Saya takut game ni mati macam Grow Garden tu je. Saya benci habis dapat duit sikit je ni. Okay, kita akan tunggu tomato kita besar. Kenapa gegar ni? Guys, tolong. Kenapa gegar? No. Aduh. Astaghfirullahalazim. So selama ni saya mimpi guys. Aduh, sekarang dah pukul berapa dah ni? Alamak, saya lupa nak sahur. Tidak.